Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ni kita nak balik kampung. Minggu depan nak ke China. Ini kita balik minggu ni. Balik awal dulu. Nak kemas lagi kampung. Ini kita balik 2 kereta. Kereta ini kereta merah ini dengan kereta putih sana tu. Okey. Kita akan bergerak sekejap lagi ke rumah. Dah okey lah kunci. Okey, kita gerak sekarang. Kita berhenti isi minyak dulu. Isi minyak, top up touch and go. Lepas tu kita boleh terlanjut. Okey. Pagi-pagi gelap lagi. Suasana pagi. Kita berhenti berehat sekejap dekat RNR Paguh. Tengok suasana pagi. Okey. Sambung balik perjalanan sekejap lagi. Kita berhenti sarapan. Oh, ini saya punya. Oh, main lagi dia makan. Ini berbenam. Makan kau nak berapa ni? Ini lagi minit. Boleh minit. Benam. Kalau ganti manis tu. Manis. Lagi sikit-sikit lah rambutan. Rumput tak ni. Tampuk. Tak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari Ahad 8 hari bulan 2 2026. Inilah suasana kampung. Semalam dah sampai. Lepas tu tak ada rakam apa-apa aktiviti. Hari ni baru sempat rakam balik suasana pagi. Inilah suasananya. Ni rambutan ni pun ada lagi sikit-sikit. Daripada warna kuning dah merah-merah ada dia. Tengok ni. Tak tahulah nampak ke tak. Sekarang dah musim dokong. Atas sana tu ada pokok dokong. Ni orang ni punya. Kita punya ada juga sikit-sikit kat sini. Ada pokok yang kat sini ni. Inilah suasana pagi. Ini pun dah pukul nak kat pukul 9 dah. Ini laman ni rumput tinggi. Itu belum potong lagi. Ini mungkin nak raya nanti je lah kot tu potong. Sekali potong ni. Dokong yang ni. Tahu lah nampak ke tak. Bawah ni ada lagi pun. Dua orang.
tu kita start buat kerja. Belakang ni rumput tinggi lah. Ni pun tak sempat lagi kemas barang-barang bawah rumah ni. Okeylah, ini dah kita update untuk pagi ni. Ini belum tahu lagi ada nak buat kerja apa lagi. Yes. Hari ni kita nak cari petais. Petais kat kampung dah rosak lah. Tanya nak repair mahal sangat. Ni kita cari petais yang second ke, kalau ada yang murah-murah kat sini. Dari Sekamat ni. Kita tengok kedai di sana tu. Jom kita pergi ke sana. Habis ni semua okey lah. Semua okey memang kita balik lagi. Nanti kalau jual kita akan terang. Kita tengok mana-mana yang nak dipilih. Boleh. TV pun ada juga ada. Ini brand Toshiba. Ini 3 pintu. 1 pintu. 2 pintu. Ini yang bawah. Ini buat sayur. Tapi kita ambil yang inilah. Yang ini brand Panasonic. Tengok. Ini bawah. Umpat ais kat bawah. Macam yang inilah. Mungkin yang kita ambil kita lock. Okay. Siap nak pergi Empang. Buat apa tu? Dia apa?
Bagi masa dulu, bagi masa. Dia nak kena jasa kat badan dulu. Kesikan ni. Berapa dah? Okey, hari ni hari Isnin 9 bulan 2 2026. Kita dah gerak-gerak. Siap-siap nak balik. Bawah sana ada orang ambil buah langsat tu. Ni bakar semalam tak habis bakar. Bersama belakang belum bertebas lagi. Mak dalam bulan puasa ni dia bebas dia untuk raya sering nanti. Sekarang dia tengok dalam rumah keadaan kita meninggalkan rumah. Barang-barang tengok dalam rumah. Baru keluarkan waktu ke toilet. Kita buanglah air dia sekejap lagi ni. Tengok panas. Ni dia dah buang air. Oh. Dah air dalam ni. Cek penuh ke belakang. Dia tutup lampu dia. Kita pegang pula. Air pun dah buang. Dari dia dah campur dah. Tempat dah nak datang dari. Bulat. Ya. Ini sampai ini tutup ni tang dia tutup itu dah dia renggang sempit dia lah supaya buang dia punya wak dia tu benda dia kat dapur ada buka ada dalam barang gas dia dalam di tutup ni tak tutup sudah ya dapur gas dah buka dulu dah cuci mumpung ya membiarkan tukang berdapur ya dan review okey clear sedikit ni kunci dah buka kita naik ke atas tengah pemandangan dari atas
Okey, inilah keadaannya. Okey, ni tengah. Tengah ni dalam kat sini kita letak 93 feet tutup. Okey, tak resek. Ni tangga kat sini. Okey, kita check bilik ni pula. Kita tengok bilik ni tak boleh kunci dah. Tak ada sel je. Dia tolak. Ni dalaman dia macam ni. Okey, juga. Pun tak habis lagi ni. Tak. Tak boleh plug. Ni kipas dua-dua dah boleh pakai. Ini dah repair. Dah tukar motor ni. Ni ada motor dalam. Okey. Wah. Ya, keadaan bilik. Okey. Ini tutup macam ni dah. Okey, dah kunci dah. Okey. Tutup lampu. Ini semua itu. Okey. Ya. Kita bagian depan pula. Ini kita buat semalam. Inilah kita punya neko kita untuk flyer punya. Ni biasa ini ada proses kat luar. Biarkan je. Okey. Lampu semua dah buka dulu. Pasang lampu raya lagi. Lampu raya. Baik, kita masuk bilik ni pula. Kita check. Itu tension tu ni dah datang pula. Ni saya selama tunggu barang. Ni barang wan ni ada dalam box ni. Ada di dalam kap model tu. Dan itu apa? Dalam gerak. Papan lebih. Dan dia ni. Tak kita. Salah pasang lebih. Pada motor ni berkait kan. Tak ada kunci. Okey lah. Ini je lah. Ini besar dah. Buat motor lagi ke. Tutup lampu. Bismillah, kita dah betul. Okey. Keadaannya. Okey, semua dah siap. Okey. Tengok sekarang. Kunci. Okey. Okey, kita akan kunci ini. Mana kuncinya? Okey lah, kita semua akan pulang. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey. Ini kita tengok bahagian bawah rumah pula. Inilah keadaannya. Oh, itu. Okeylah, ini kalau orang nak beli tu. Okey, bye-bye. Bye-bye, Bang.
Okey, kita dah bergerak hari. Tengok dah ini dia. Okey bang. Ya, jeep ada tak? Bye bye. Okeylah. Kita layan ambil gambar kejap dekat Bukit Tangga ni. Dataran Bukit Tangga. Tengok ni dia nak ambil gambar. Mana tu ada orang. Oh, angin kuat tu. Gambar kat sini kejap. Pemandangan kat sini. Ada orang ni. Ini kita punya makanan tengah hari. Tapi kalau makan sedap Ayam. buat Ini. kena bayar tu jadi dan datang ni. Dulu tak kena baik. Ini siapa ini? Nak bersih dulu ya. Okey, kita akan suka makan.